apakah simptom-simptom seseorang tu ada gangguan kesihatan mental dan apa perlu buat. Samalah juga tuan-tuan, burnout ni, depression ni ataupun anxiety ni bukan terus dapat hari ni. Dia adalah accumulation, pengumpulan benda-benda, gangguan-gangguan kesihatan mental yang tak diuruskan dengan baik, baru dikena penyakit. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, kalau kita ni jatuh motor, berdarah, koyak kita punya kaki ni tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tutup je luka tu dengan kertas A4, apa jadi? Jahanam lah tuan-tuan kaki tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, bukan takat jahanam tuan-tuan, infection sampai tempat lain lagi. Sebab tu kalau kita pergi dekat klinik, kita pergi hospital, bila luka kita ni sakit, luka ni berdarah, memancuk-mancuk darah ni, pertama kita akan bersihkan luka tu dulu. Kedua, kita akan letak antiseptik. Dan yang ketiga, kita akan balut supaya tak ada infection. Kalau luka, kita pakar sangat untuk nak rawat. Tapi kalau luka pada jiwa ni, emosi ni, nak buat apa? Semayang je. Dia ada banyak lagi komponen-komponen lain yang kita kena buat. Pertama sekali tuan-tuan, bila kita ni diuji dengan ujian, yang ujian tu buatkan kita overthinking, burnout, kita kena cari dulu root cause. Maksudnya, apa punca yang menyebabkan aku ni jadi burnout? Apa punca yang menyebabkan aku ni overthinking? Jadi dalam psikologi tuan-tuan, kita diajar untuk kenal pasti apakah punca masalah kita.